Hello guys, ini hari Robin makan makanan Jepun dekat Sushi Zanmai. So Robin teringin pula nak test pakai umpan salmon untuk mancing dekat kolam MV. What? Ini hari Robin nak buat persiapan untuk pergi mancing pakai ikan salmon ni. So first of all, proses dia kita buang kulit dia. So macam mana nak buang kulit dia? Kita potong sikit dekat garisan dia. Okay, pisau kena tajam lah. Okay. Lepas tu tarik sikit ni, kita ikut line dia je. Tarik sikit, lepas tu potong ikut line dia lah. Okay. Lepas tu kita potong hiris mengikut garisan dia supaya dia tidak mudah pecah nanti ya. Potong dia punya perut dulu, bahagian perut ni paling bagus untuk dipakai sebab boleh kita lempar jauh nanti ya. So saiz mata Robin 1/0. So lebih kurang panjang macam ni lah. Okay, satu jari ni 1/0. Potong. Lepas tu lebih kurang macam ni biar saiz. Okay, boleh lagi setengah. Okay, so macam ni satu kita cangkuk sekali, kita pakai sekali nantilah. Okay, ni kita biar besar sikit. Okay, so kita ada macam-macam saiz lah. Okay, ini biasa yang kecil. Alright, so masuk dalam Tupperware bekas yang kita sediakan tisu untuk serap air dia supaya dia stay fresh nanti. Okay, macam chef lah. Ini macam chef. Ini kaci punya favourite lah. Kaci punya favourite. Kalau nak buru kaci pakai salmon ni memang menjadi. Okay guys, kita jumpa dekat kolam nanti. Thank you. Okay guys, ni hari Robin ada bawa umpan special lah. Special. Okay. Alamak, dia buat orange lagi ni. Siap lah dia buat orange. Ini umpan secret bait Kacimon lah. Oh. Standby geng. Nanti Robin akan tunjuk macam mana kita cara pasang dia. Itu dia. So cara pasang dia Robin pakai jig head je lah. Robin tak ada pasang apa rambut, pakai jig head yang main SP tu. Okay, umpan salmon ni Robin sudah buang kulit dia tu. Okay, pasang dia macam tu. Okay. Oh, umpan salmon. Sol. Tadi sudah makan, sekarang lagi ikan makan. Ya, sedap pula. Oh, tadi Robin pergi restoran Jepun makan ikan salmon. Sekarang kita bagi ikan makan. Sedap lah. Itu dia guys. Okay, so kita baling tak jauh sangat, tengah-tengah, tekankan tali. Okay. Dia makan, kita biar sampai joran melengkung betul-betul, baru kita ambil. Itu kita panggil style kamikaze. Mantap. Lo try udang hidup bro. Ini udang hidup kalah salmon power. Tengok 1 minute 37 seconds later. Tegak. Bagi tali bang. Ikan. Pelampung dia tenggelam sana. Bagi tali. Kanan. Depan. Oi, besar. Oi, besar. Oh, dia makan lagi. Dia makan lagi, guys. Roket lah. Roket lah. Itu dia. Kiri. Kiri jauh. Kiri jauh. Ui. Jauh. Kiri jauh, minta laluan. Sorry. Tong udang. Oh, dia sudah makan guys. Wow, kuat. Woi, jenap lah Hanet. Tengok ada pakai apa? Solid geng. Pakai olin. Oh yeah. Tipu punya orang. Lagi pakai toyon, lagi pakai olin.
Oh, ada lagi. Kiri, kanan jauh. Kanan jauh. Terlepas tarik dengan aku. Landuan, woi. Woi, mana? Oh, bukan. Woi, kuat ni. Apa ikan ni? Cepatlah. Mana? Oh, ni depan ni je. Mantap. Ui, ini saiz, Mat. Ini saiz, Mat. Wuh. Dah, Mat. Ini Tukar aku ambil tengah. Bola guys. Bola. Okey, ngam.